Dealer tak sempat lah nak bagi tahu satu-satu berapa charge premium, macam mana office public gold buka pukul berapa, macam mana nak buat transaksi. Kita tak mampu lah bagi tahu satu-satu. Tapi manual ni dah ada. Jadi tuan-puan go through dulu manual, baru tak jumpa dalam manual, baru tanya dealer. Bayangkanlah macam saya ada 7,000 lebih penyimpan emas yang direct bawah saya, hampir 8,000. Kalau setiap orang tanya satu soalan, tak terjawab lah saya. Okay, manual ni dah ada, kita dah sediakan. Dan dealer public gold ni, dia bukan robot, dia manusia yang ada, dia macam kita juga, ada masa dia okey, ada masa dia ada sibuk, ada masa dia tak sihat, mungkin musibah terjadi dalam hidup dia. Tapi kita dah sediakan satu untuk secure tuan-puan, ialah manual dan panduan supaya dealer tak ada pun tuan-puan boleh survive. Okay, ada tutorial, kita ada link tutorial. Kita dah ada dah tutorial jual beli emas, semua dah ada, tuan-puan boleh tengok, semua ada dah. Minta dengan dealer link ni lengkap dah tuan-puan, lengkap. Kalau dealer tak ada, tak jumpa dealer pun, tuan-puan boleh tahu dah semua nak buat transaksi dengan public gold. Okey. Lagi buku combo, make sure tuan-puan beli dan baca ni, buku ni, Wang Emas dan Misi Bebas Hutang. Buku ni, dua buku yang saya tulis ni, buku yang simple, bacaan ringan tapi berkesan, insya-Allah. Siapa yang lambat baca, dia akan menyesal. Kenapa aku baca lambat, baru jumpa buku ni sekarang? Okey, dia akan menyelesaikan dua masalah tadi. Satu, tiada tabungan. Yang kedua ialah hutang yang banyak. Wang Emas, Misi Bebas Hutang. Beli dua-dua dan baca. Bagi yang penyimpan emas yang register direct di bawah saya bagi money back guarantee. Okey, saya bagi money back guarantee. Okay, saya bagi money back guarantee. Kalau tuan-tuan beli, baca, tak berbaloi, pulang dekat saya dalam condition yang masih baik dan boleh dijual, saya bagi refund 100%. Money back guarantee. Mana ada penulis buku bagi money back guarantee? Saya je. Sebab ini cerita betul yang bukan saya tulis, bukan nak jual buku. Saya tulis nak suruh tuan-puan pandai dan tuan-puan kaya berdasarkan pengalaman saya. Okay.